Ya, tak recording. Okey. Jadi alhamdulillah kita sambung kita punya pembelajaran bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah sentiasa mudahkan dan berikan kefahaman yang baik kepada kita semua. Amin. 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 Okey. Jadi hari ini kita masuk chapter baru, chapter 35, dan sebelum tu macam biasalah kita akan recall balik minggu lepas kita belajar tentang emphasize ataupun taukid. Okey. Okay, macam mana nak kenal dia? Ada huruf apa? Lam dengan nun. Dengan nun. Okey, lam dengan nun. Okey. Jadi bila baca dalam Quran, dalam satu muka surat tu selalunya memang akan ada lah lam ataupun nun tu, okey, yang menunjukkan emphasize. Okey, dan emphasize dia bertujuan, bukan saja-saja je Tuhan letak emphasize kan. Tujuannya juga untuk meyakinkan orang yang ragu-ragu. Okey, kata betul ke? So dia kata so kita tengok macam kisah Firaun sebelum ni, dia kata dia nak salib betul lah kepada ahli sihir Nabi Musa kan. So dia gunakan lam, dia gunakan nun. Aku pasti akan membunuhmu, aku pasti akan merejammu dan sebagainya lah. Okay, so tu chapter 34 dan hari ni kita masuk ke 35 iaitu tentang dia tulis kat sini active participle. Sure lah ada macam mana bahasa Inggeris dia tentang active participle ni, tapi kalau kita bahasa mudahnya tentang ismul fa'il, kita akan berbincang tentang pembuat. Bahasa Melayu kita kata pembuat lah. Contohnya memasak, kita mungkin tak kata pemasak, sepatutnya pemasak, tapi kita kata tukang masak. Contoh kita ada fa'il lukis. Orang yang melukis kita akan panggil apa? Melukis. Okey. Orang yang memandu kita akan panggil Pemandu. Okey, itu berdalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu nak kata semua tambah pe tu tak juga. Macam tadi pemasak tak, kita kata tukang masak. Pembaca, ada yang kita tambah pem. P-E-M. Macam baca kita kata pembaca. Penulis daripada tulis. Pembaca tu iklab. Sebab dia bertemu bar, so dia jadi mim. Betul. Ni bahasa Jawi ni, mim bertemu bar. Pembaca Pembaca. Okay, so kita ada tulis jadi menulis. Kat sini mana pula datang huruf N. Okay, menulis. Okay, kemudian kita ada baca jadi pembaca. Mana pula? Penulis. So yang ni jadi pembaca, mana pula datang dia. Okay, kemudian lukis. Yang ni jadi pelukis. Tak tambah pun M ke N. Tadi memandu, pandu. Asalnya Pemandu. So tak ada yang fix. Spesifik lah. Kita boleh teka-teka pe ke pen ke pe. Okay, ada sebagainya lah. Okay, kalau bahasa Inggeris. Kita tukar pula tu macam penulis, tulis. Kita tukar T jadi N kan? Ya, mana bertukar ni kan? Kan bertukar pula kan? Ya. Okay, so kalau kita kata dekat Bangla yang baru nak belajar, kita kata tambah je pe. Nanti dia akan kata petulis. Okay, so petulis. So bahasa Melayu pun ada rencam dia lah. Okay. Jadi tak boleh marah orang Arab lah. Orang Arab ni marah kan? Ya. Okay. So nampak dah kita punya bahasa pun tak ni juga. So tak boleh nak marah dia orang. Okay, ini bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, tulis, write, kita akan orang yang penulis kita akan kata writer. Okay. Pembaca, read, kita akan kata reader. Okay, so dia akan jadi reader. Yang bawah ni pelukis, dia akan jadi artis. Jauh beza. drawer. Kalau kita kata drawer, tak, drawer benda lain. Drawer bila jadi laci pula nanti. Jadi benda lain. Benda lain. Painter boleh kot. Painter. Drawer. Painter. Okay lah. Painter pun boleh juga, betul. Kalau painter dia macam mengalir kan. Kalau artis dia melukis kan. Artis melukis. Dia tak kena dengan orang lah pula kan. Yalah. Word tu sesuai paint. Ada yang dia melukis tapi dia tak paint pun ada juga kan. So depends lah pula kat situ kan. Ya. And then pemandu kita akan kata driver lah.
Okay, so bahasa Inggeris pun kita nampak ada pattern lah sikit, iaitu tambah ER. Okay, yang tambah ER. Tapi kalau yang dah ada ataupun tambah R, kalau dah ada E, right kan dah ada E. Tak ada E kat belakang, so tambah ER. Drive ada E, so tambah R je lah. Okay, tapi ada juga yang lari terus lah. Okay. Apa ni, tukang masak kan. Masak tadi kita guna tukang, kita tak kata pemasak. Bahasa Inggeris kita akan kata chef. Chef. Kita tak kata pula cooker. Okay. Cooker jadi tempat memasak pula dah. Rice cooker lah pula kan. Okay. Jadi itu semua ni just mukadimah lah untuk kita compare bahasa Melayu, bahasa Tapi Inggeris. macam tukang masak tu ada juga orang putih dia panggil who's the cook. Cooker. Dia panggil apa? Cook saja. Cook. Cook Cook saja. Ada lah. Ada. Tak tambah pula ER kat situ. Tak ada pula ER-nya. Okay, so apa ni, bahasa Melayu ini untuk orang dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris ada pelbagai. Jadi bahasa Arab dia kita macam biasa, bahasa Arab ni dia adalah bahasa yang ada template. Okay, template sentiasa ada, ikut ke tak ikut tu. Okay, jadi template untuk jadikan orang daripada fa'al, okay, daripada fa'al macam tadi kan semua fa'al, iaitu tulis, baca, lukis, pandu, dia semua fa'al. Nak tukar dia jadi orang, bahasa Arab kita akan buat dua perkara. Tips yang pertama adalah tambah alif. By adding alif pada huruf yang pertama. Jadi alif tu akan jadi yang kedua lah. Daripada fa'ala, ingat ni setiap kali chapter kita akan tengok template fa'ala, so kita akan berubah, kita akan ubah melalui itu. So tips dia yang pertama adalah fa tambah alif. Fa. Jadi fa. Yang kedua adalah middle letter buatkan dia jadi kasrah. Ini je step dia. Ada dua step saja. Tambah alif dengan yang tengah tu jadi kasrah. Jadi fa'ilun. Okay, sebab tu nama tajuk ni ismu al-fa'ilu. Bukan al-fa'alu. Asalnya fa'al. Okay. Yang original fa'ala, ini fa'al yang kita belajar sebelum ni kan. Fa'ala, kataba, qara'a. Jadi step yang pertama kita tambah alif dan step yang kedua huruf ain ni bariskan kasrah. Baris bawah kasrah. Okay. So tu je step dia. So nak dia tanwin ke tak tanwin ke ikut sukalah. Kalau dia ada alif lam tak bolehlah tanwin. Kalau dia tak ada alif lam boleh tanwin. Okay, itu semua teknikal lah. Okay, contoh dia bagi kat sini perkataan sajadah. Apa maksud sajadah? Sujud. Sujud. Nak kata orang yang bersujud, dia akan jadi Sajidu. sajidun. Tengok ni. Sajidun. Okay, iaitu dia tambah huruf sin, dia tambah alif, kemudian jim dia bariskan kasrah, baris bawah. So sebab tu dapat sajidun. Orang yang bersujud. Okay. Next, perkataan hamidah. Apa maksud hamidah? Memohon. Bukan. Baik. Bukan. Baik. Okay, kita alhamdulillah. Okay, alhamdu tu daripada hamidah, cuma kita tukar baris je. So apa maksud segala pujian. Kepujian. Okay, pujian. Okay, jadi hamidah adalah pujian. Orang yang terpuji kita panggil ha tambah alif. Ha tambah alif. Min kasrah. Min bawah bawah. Baris bawah. Rumah dekat. Tanwin. Ya, so baca dia macam mana? Hamidun. Hamidun. Ni yang dapat hamidun ni. Tambah domatin. Betul. Tambah dhammatin. Oh, dah dapat dhammatin. Ha pada alif sukun ha. Okay. So kat belakang tu ikutlah tanwin tu tak kisahlah. Okay. Tapi baris dia adalah hamidun. Hamid. Okay. Orang yang nama Hamid maksudnya dia menggunakan template fa'il. Okay. Maknanya kepujian lah ya? Ya, kepujian ataupun orang yang Orang yang mendapat pujian. Bukan, sorry, orang yang memuji. Orang yang memuji. Oh, si pemuji lah. Orang yang memuji tu. Yang memuji. Memuji.
orang yang memuji. Okey. Okey. Dan daripada perkataan hamidah ni puji, dari ni lah kita dapat banyak nama. Ahmad, Muhammad, Hamid. 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 Okey, so saya tulis kat sini supaya kita Ahmad. nampak. so kita nampak daripada hamidah. Kalau perempuan tambah je lah Hamidah. hamidah. Okey. Jadi daripada perkataan hamidah yang bermaksud puji, okey. Kalau kita kata Muhammad maksudnya yang terpuji. Yang terpuji. Yang terpuji. Kalau Ahmad, yang paling terpuji. Oh, Ahmad lagi besar daripada Muhammad ya? Lebih kurang lah. Tak nama tu je lah. Betul. Dan sebab nama Nabi kan dalam Quran sebut Ahmad. Tapi nama Nabi Muhammad. Tapi root word, sebab root word dia sama. Okay. Dan lagi satu kita ada Hamid. Kepujian. Ada. Ahmad ni isim ke fi'il? Isim. Alif. Nama. Kata nama kan? Dia isim. Kalau kita namakan dia lah, tapi kalau dia jadi nama, kalau dia bukan nama, kalau dia fa'il, ejaan dia sama juga, iaitu aku memuji. Kan? Dua-dua isim lah maknanya. Bukan, yang satu aku isim, memuji, satu ni. Ya, satu isim. Kalau nama orang Ahmad, isim. Isim, correct. Kalau dia puji, kalau aku memuji, ejaan yang sama. Ahmad jugalah. Ada jadi Ahmidu. Ahmidu. Baris dia lain. Ejaan sama. Dia kena ada domain. So alif kat depan tu dia akan jadi akulah, aku memuji. Akulah. Okay. So ada perkataan Hamid. Hamid pun maksudnya memuji, dan yang sekarang kita tengok Hamidun. Beza dengan yang Hamid. Okay. Hamid orang yang maksud dia sama dua-dua, Hamid dengan Hamid, cumanya lagi kuat yang ni. Orang ni dia sifat dia memang sentiasa memuji. Okay. Kalau Hamid ni pun dia memuji juga, cuma mungkin kadang-kadang dia tak puji lah. Sebab ada alif tu ya? Sebab ada alif ni. Okay. Jadi ni nak katanya semua root word hamidah, memuji ni. Okay, orang yang memuji adalah hamidun. Okay. Next kita ada perkataan kafara. Kafara maksudnya kafir, kufur. So orang yang kufur, kita tambahlah alif selepas huruf kaf. Kemudian huruf fa kita kasrahkan dia, jadilah kafirun. Okay. So ni dia kafirun. So ni 3 contoh yang mana asalnya fa'il, semuanya yang saya highlight kuning ni semua fa'il. Sajada, hamida, kafara. Ini fa'il. So kita nak tukar dia jadi orang. Bila jadi orang maksudnya isim lah. Sebab tu ada tanwin kat belakang ni. Sajidun, kafirun. Yang kuning ni yang ni orang kafir lah ni. Ya, orang yang kufur. Orang yang kufur. Okay. Jadi tu maksudnya lepas ni kalau kita baca Quran, kita nampak ada alif selepas huruf pertama, lepas tu baris bawah, itu maksudnya orang lah tu. Okay. Dan kita akan pergi slow-slow sebab dia ada banyak, maksudnya banyak perkataan lah. Okay, banyak perkataan dia. So itu untuk seorang, kafirun, hamidun, sajidun. Kalau orang kafir tu ramai, jawapan dia ada dekat bawah muka surat sebelah. Tambah je waw nun macam biasa. Waw nun. Kafirun jadi kafiruna kalau dia ramai. Kalau dia dua orang, dual. Kalau dual tambah alif nun macam biasalah. Okay. So ni benda-benda saya tak pergi satu persatu. Untuk perempuan sama, tambah je ta marbutah. Kalau yang kita balik semua kat atas ni. Kalau yang kafir tu perempuan, kita tambah je lah ta marbutah. Jadilah kafiratun. Kafirat. Tapi dalam Quran kita tak jumpa lah perkataan kafiratun kan. Biasanya refer pada semua dah. Hamidun. Kalau nama tu orang tu perempuan, orang yang memuji tu perempuan, dia akan jadi hamidah. Okay. Orang yang sujud tu kalau dia perempuan, dia akan jadi sajidah. Ada orang nama sajidah kan. So sama juga kalau ramai, orang yang sujud tu ramai. So dia akan jadi sajiduna. 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 Okay.
Sujud lawan dia rukuk. Rukuk. Okay. Walaupun dia tak tulis kat sini tapi kita tahu rukuk huruf ra, Kaf, ain. kaf, ain. Okay. Orang yang rukuk cuba buat. Tambah alif, Tambah alif, ka baris, ka baris bawah, Ain, ka baris bawah, ain jadi tanwin. Ini jadi tanwin. cuba baca. Roki'ah. Raki'un. Roki'un. Yelah, orang. Raki'un maksudnya orang yang rukuk. Okay. Perkataan ni baca, qara'a, baca, Koro. Baca. 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 Orang yang membaca. Kena buat apa? Qaf, Tambah alif. Tambah alif. Ro kasrah. ra baris bawah, Ro kasrah. Un. Hamzah. Domatin. Domatin. So baca dia macam mana? Qari'un. 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 Okay. Qari'un. Qari'un maksudnya orang yang membaca. Membaca. Kalau dia perempuan tambah Qari'unah. Qari'ah. 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 Okay. Kori itulah, kori. Korea. Qari'ah. Qari dengan Qari'ah. Tapi kita sebut qari je, kita tak sebut qari. Betul tak? Padahal asalnya qari. Sebab macam biasalah Arab huruf hamzah kat belakang dilewehkan. Okay, sampai kita terikut sekali kita pun baca qari. Okay, sebenarnya qari. Okay, kalau perempuan patutnya qari'ah. Kita sebut qari. Juga qari dia. Okay. Kemudian saya bagi perkataan lain. Kataba, menulis. Penulis tambah alif. Alif. Ta kasrah. Ta baris bawah. Bun. Ba domatin. So baca dia macam mana? Katibun. Ya, katibun. Pandai dah. Pandai dah. Pandai dah. Baru 3 word. Okay. Jadi katibun dia adalah penulis lah. Apa ni kan Aida, generally yang ni asal-asal dia PL. Dia fa'il. Kepada isim lah kan? Ya, betul. Bertukar kepada isim. Maknanya PL tu boleh bertukar kepada isim. Tambah maknanya ni isim ni macam orang lah kan, perempuan. Orang automatik isim lah. Isim. Okay. Nampak nanti Nurul dah nampak kat sini. Kalau perempuan katibah. Betul, tambah je tak perempuan kat sini. Katibatun. Okay, sebab tu tadi mula-mula tadi saya bagi fa'al. Ini semua fa'al. Tulis, fa'al. Okay, baca, verb, fa'al. Lukis pun semua ni adalah fa'al. Pandu, fa'al. Ini semua adalah verb. Okay, sebab kita nak tukar jadi isim, iaitu kita tukar dia orang. Okay, penulis. Okay. Sebab tu yang kuning ni semuanya fa'al. Untuk dapatkan orang, kena tahu dulu fa'al dia apalah. Sebab kalau tak orang tu dia yang tukang buat kan, nak buat apa. Okay, dia nak kena buat apa. Okay. So ni yang paling best. Aida, nanti teringat ni Zalika, orang yang. Zalika. Okay. Yang tu sebenarnya tak ada kaitan dengan ni lah. Tapi kebetulan pula bentuk dia sama. Iaitu okay. Dan huruf lam tu baris bawah. Menarik. Okay. Dia tak ada kaitan tapi dia kebetulan sama. Okay. Kita terjemah pun orang yang kan. Orang yang. Okay. Alright. Then muka surat 300 ni saya tak bagi satu-satu. Kita tengok contoh muka surat 301. Okay. Qul ya ayyuhal kafirun. So dia gariskanlah kat sini. Perkataan apa? Al-kafirun. Jadi kafirun asalnya fa'alnya apa? Kufur. Kafara. Ya, kafara. Tapi dalam Quran kita yang lepas yang alif kita tambah selepas huruf pertama tu sebab dia tulis kecil. Alif kecil je. Ya. Kalau sekali pandang ni 1, 2, 3, 4 contoh ni, semua dia tambah
alif kecil yang Alif. kecuali yang ni lah. Tapi kebanyakan dia tambah alif kecil. Itu yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab yang kita belajar jelas nampak kafirun. Alif tu ada. Tapi masuk kepada resam Uthmani, kaf tu, alif tu kecil. Alif apa? Alif sorira. Alif. Sorira. Wish. Advance dah banyak perkataan ni. Kita belajar. Engage sekarang. Okay. Jadi kafirun ada alif kat tengah tu. So tambah waw nun iaitu orang-orang yang Ramai lah ni kan. ya ramai. Wahai orang-orang yang kafir. Orang yang Okay. Kemudian surah yang sama, surah Al-Kafirun. Wala ana abidum ma abadtum. Abidun daripada perkataan apa? Abid. Ain Badal. Ain badal. So dia abadah apa abadah? Ibadah kot. Hamba. Okay. Abdi. Hamba abdi. Okay, jadi kita nak jadikan dia orang sebab abadan maksudnya sembah. Orang yang sembah ataupun hamba, kita tambah alif. Kemudian ba ni kita kasrahkan dia jadi abi. Ya, abidun ataupun abid. Okay. Jadi tambah tanwin. Tanwin. Wala ana abid. Wala dan tidaklah ana saya saya. Tidaklah aku abid tidaklah aku mengabdikan menghambakan apa abadtum abada sama tadi sembah apa yang kau sembah, kamu semua sembah. Apa yang kamu semua sembahkan. Okay, jadi wala ana tak abid. dekat nanti. Tak ada. Okey. Ini sembah bukan sembah. Nak sedap. Nak sedap betul. Okay, jadi dia kata kat sini tidaklah aku jadi orang yang sembah apa yang kamu sembah. Apa yang kamu semua sembah. Apa yang kamu sembah. Lalu kan menguatkan lagi pula kita sembah pula betul. Bahasa Nora. Sama. Okay, so inilah surah yang ada orang baca tak jumpa jalan keluar Ya, pusing balik. Pusing balik tak jumpa jalan keluar. Okay. Jadi so dekat sini dia guna abidun isim fa'il. Saya akan sebutlah juga isim fa'il maksudnya the doer. Okay, isim fa'il maksudnya doer. Fa'il maksud dia verb. Okay, so hari ni kita belajar perkataan baru fa'il. Dia panjang sikit. Isim fa'il. Fa'il maksudnya pembuat, the doer. Fa'il. Okay. Jadi so sebab tu kita nampak bentuk-bentuk perkataan ni semuanya menggunakan template fa'il. Contohnya sajid, hamid, kafir, abid, semuanya guna template fa'il. Okay. Jadi kalau kita hafal perkataan fa'il tu, kita sebenarnya terus dapat tangkap macam mana nak buat. Iaitu tambah alif, tukar jadi kasrah bawah, dhammatin depan. Dhammatin tu tak kisah nak letak pembulan tak. Letak pembulan. Okey. Kemudian surah yang sama lagi, surah Kafirun lagi. Wala antum abidun ma a'bud. Tadi abidun seorang. Ini ramai. Tambah waw nun. Kenapa ramai? Sebab sebelum tu ada antum. Kamu semua. Kalau atas tadi ada ana. Ana seorang je. Okay, nampak kenapa yang atas ni singular, yang bawah ni plural? Sebab dia referring pada domer sebelum. Wala antum dan korang pun tak sembah. Ma'budu apa yang aku sembah. Okay. Jadi perkataan abadtum dengan a'budu yang ni fa'il Yang abidun dengan abidun yang ni isim, orang yang sembah. Orang yang disembah. Okay. Kemudian so abidun, abiduna. Yang bawah ni saya tak pergi semua tapi saya ambil perkataan nadimin sahaja.
Nadimin asalnya daripada nadama. Nadama maksudnya menyesal. Okay. Ada satu zikir, ada nadim tu, ada satu zikir ni, biasa ada juga orang nyanyi dan dalam tu ada perkataan aku menyesal, nadim ni. Okay, tapi saya tak ingat macam mana lagu dia tu. Siapa familiar dia akan tahulah perkataan nadama ni. Okay. Raditu billahi rabba, bukan. Nadim tu. Okay, saya tak ingat sekarang ni. Tapi nadama maksudnya menyesal. So nadim orang yang menyesal. Jangan namakan anak Nadim lah. Betul. Nama kawan anti nama Nadim. Boleh, maksudnya menyesal. Maknanya Dia menyesal atas apa yang dia berlaku pada dia. Dia menyesal yang positif lah kot. Kita kena ambil positif lah. Dia menyesal positif. Kena Maknanya fikir aku macam tu sentiasa lah. menyesal atas apa Apa yang perbuatanku lah. benda-benda yang kita buat tak elok kan. Kita menyesal lah. Macam kita menzalimi diri kita lah. All kan sentiasa lah. Betul. Nadama ni. Okay, saya dah ingat dah zikir tu. Dia tubna ilallah wa nadimna. Betul-betul. Ya. Tubna ilallah wa nadimna. Wa nadimna. Okay, menarik ayat ni. Kalau kita tengok. Biasa dengar kan zikir bunyi macam tu kan? Dengar. Ada Petang-petang selalu ada. Nanti pernah Ya. semalam nanti dengar. Tu benar. So boleh hafal lah perkataan tu benar ilallah Wa Wa nadimna. nadimna ilallah. Ada. Wa nadimna pun ilallah. Ya, wa nadimna ilallah. Okay. So apa maksud zikir ni? Tu benar ilallah. Itu benar. Illa kecuali. Tu benar tu taubat kami kan. Ini bukan kecuali, ini bukan illa, ini ila kan? Oh, itu ilah. Okey. Kepada Okay, kepada ilallah kepada. Kepada Allah. Allah. Okay, tu benar. Nadim. Tu benar. Bukan taubat kami. Taubat. Kami bertaubat. Okay, tu benar. Kami bertaubat. Bertaubat. Dekat belakang, fa'al. Balik. Okey. Fa'al apa? Na kat belakang? Na kami. Na madarat Kami. 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 Tapi dia fa'al apa? Kamu kan? Kami kan? Kami. Nah. Nahnu. Cumanya dia fa'al madhi ke mudhari'? Madarat. Mudhari' ke duduk belakang? Na. Telah berlaku. Tak ingat dah. Okay, na fa'al madhi. Na kalau duduk kat depan baru mudhari'. Mudhari'. Oh. Okay, sebab dah biasa. Anita kat depan tu. Kalau dia Anita boleh, dekat depan. kat Anita itu baru mudarat. Ya betul. Kalau pasal dia madarat lah, pasal dia ta depan. Jadi Depan lah madarat lah. Yang ni ta kat depan ni, dia bukan ta yang Anita tu. Ini ta yang huruf asli, iaitu perkataan taubat. Taubat. Dan taubat kan ta dia memang ta dia lah, bukan ta dia, bukan ta domain. Tambah kat belakang. Okay, ni memang nampak confused sebab ta ni ingatkan Anita tu kan. Ta ni adalah ta milik perkataan taubat. Okay. Jadi tu benar kami bertaubat. Okay, tadi saya dengar Aunty Nazifah sebut taubat kami. Terbalik. Apa beza dia? Kalau taubat kami ataupun taubat aku, dia akan ditaubati. Taubati, my taubat. Taubat saya. Taubatku. Ya, taubatku. Itu benar, aku telah bertaubat ataupun kami telah bertaubat. Bertaubat. Okay. Jadi kena ada telah tu ke? telah sebab madhi ataupun biasanya kalau terjemahan Tak boleh kami bertaubat. boleh juga. Continuous tense kan? Continuous pun boleh. Instead of past kan? Telah tu tak apalah. So, okay, kefahaman kita kami bertaubat. Itu lagi sedap lah kan? Forever akan telah sekarang pun nak bertaubat. Continuous dia lah. Kan? Telah berlaku lah kalau madhi kan. Okay, jadi kami bertaubat kepada Allah. Wa nadimna. Nadim tadi apa? Nadim? Menyesal. Siapa menyesal kat sini? Kami Kami juga.
Okay, sama juga dengan na kat sini. Na dekat depan ni bukan Asal dia. okay, ni bukan Anita. Bukan nahnu, huruf bukan asal. nahnu. Ini memang perkataan dia punyalah nadama. Huruf dia lah, Huruf dia. perkataan dia tu. Nampak macam ada dua domer. Nun. Nampak macam domain. Nun kat depan Ni ni kalau kita nak pecahkan, kita kelang kelibut lah. Dama, nun. habis. Okay, habis kat situ. Okay. Ni jarang lah fa'al yang start dengan huruf Anita sebenarnya kan. Yang original dia ada nun, okay, depan dia huruf ta. Okay. Jadi nadimna kami menyesal kepada Allah. Okay. Yeah. Boleh baca zikir selalu ni. So bila baca Setiap petang kan? Setiap petang kita dengar. rasa- Ada budak comel nyanyi lagu tu. kan, petang tu, Comel sangat budak tu nyanyi. okay, so petang-petang tu kita lebih menghayati lah lepas ni sebab nadimna maksudnya kami betul bertaubat. Kan slow je dia baca taubat. Dia baca lembut je. Dia baca ambil masa lah, bukannya rushing. Bukan rushing, kita berikut dia. Aunty sampai hafal ni kalau tengok dia. Kan. So sempatlah kita menyesal apa yang kita dah buat. Kan wa nadimna kan ambil Ila masa Allah. Dia macam tu. menyesal kan. Okay. So kat sini sebenarnya nak cakap nadimin, orang yang menyesal jadi nadimin. Anfusihim, dalam jiwa mereka ada rasa menyesal lah, regret. Okay. Kemudian kita ambil ni khalidun, ni pun sama, buang waw nun dulu. So tinggal fa'al apa? Mardi. Bukan huruf, tinggal Lidun. Kolam Dal. Khalid kekal, Khalidun orang yang kekal. Khalid. Okay. Orang yang nama Khalid maksudnya orang yang kekal. Okay. Kalau perempuan Khalidah. Khalidah. Okay. Jadi ayat ni tentang walahum fiha azwaj, dan bagi mereka fiha di dalamnya azwaj. Azwaj tu pasangan-pasangan. Dia plural bagi zaujun. Muahharah yang disucikan. Wahum, dan mereka fiha di dalamnya khalidun, kekal di dalamnya. Kekal di dalam. Okay. So inilah Dalam syurga. dalam syurga. Okay, so tu yang untuk beberapa perkataan. Bawah dia ni dia ada isukan macam mana kalau fa'al tu memang huruf alif dekat depan. Contohnya akala. Okay. Akala, kita kena buat apa nak jadi akala, maksud dia makan. Okay. Kita nak kata orang yang makan. Sepatutnya Makan. Bukan Makan. cara ni tadi kita akan tambah alif kan. Huruf kedua baris kasrah. Dari kasrah. So baca, boleh baca? Tak boleh. Akilun. Akilun. So dua ni ditulis panjang macam mana? Pasal ada double alif kat situ kan. So kita dalam yang kita belajar, kalau dua alif dalam Quran kita tak pernah lah tengok dia tulis dua macam ni. So dia akan gantikan macam mana? Buat ombak kat atas tu. Ombak, dia berombak rindu kat situ. So tulisan dia akan jadi akilun. Akilun. Okay. Akilun. Asalnya ada ni kes apa ni? Kes kalau fa'al yang bermula dengan alif. Sebab kalau tak akan jadi dua alif. Okay. Tapi saya rasa benda ni tak banyak. Okay. So kita yang ada ni. Kita tengok contoh-contohnya. Fa'al yang dia bagi Sa'ala. Hamzah kat mana? Kat tengah. Kat tengah. Qara'a. Hamzah kat mana? Hujung. Kat hujung. Wa'ada. Ni tak ada hamzah tapi dia ada huruf sakit, iaitu huruf waw. Yasira pun tak ada huruf hamzah tapi dia ada huruf sakit je. Okay, kita nak tengok keempat-empat contoh ni. Sa'ala. Okay. Sa'ala. Soalan. Bertanya. Oh, bertanya. Orang yang bertanya. So kita akan buat lepas huruf sin tambah alif. Tambah alif. Kemudian hamzah tu kita baris Bawah. Bawah. dan lam tu kita kekalkan lah. So kita akan baca macam mana ni?
Sa'ilun. Sa'ilun. Jadi sa'ilun adalah questioner, orang yang bertanya. Questioner orang yang bertanya Betul tu orang yang menyoal. Orang yang orang yang Penyoal. Penyoal. Okay. So sa'ilun, yang ni ada, saya ada dalam Quran perkataan sa'ilun, asalnya sa'ala. Okay. Sebab kalau kita jumpa dalam Quran, saya rasa kita tak susah untuk faham sebab kita dah tahu sa'ala tu maksud dia soal. Okay. Dan ni qara'a yang kita dah tengok tadi, qari'un, orang yang membaca. Orang yang membaca. Okay. Cara dia tulis hamzah ni, ni cara dia lah. Saya akan tulis macam ni je lah. Okay, sama ada hamzah tu atas ya ke, atas waw ke, itu teknikal lah. Okay. Kemudian wa'ada. Wa'ada maksud dia berjanji. Orang yang berjanji? Penjanji. Bukan. Wa'idun. Wa'idun. Okay, wa'idun. Waw tambah selepas dia ada alif. Jadi perkataan wa'ada ni, dia kenapa dia bagi contoh ni? Sebab dia nak bagi tahu kita walaupun ada huruf sakit iaitu huruf waw, bila kita masukkan template fa'ilun tak efek apa-apa. Waw kekal. So hari ni kita selamat sebab tak ada huruf yang nak kena buang lah, yang tak nampak lah. Okay, sebab kita just masukkan je template fa'ilun iaitu tambah alif, kasrahkan huruf kedua. Maknanya template tu boleh maintain lah. Ya, template tu boleh maintain. Sebab ada chapter yang kita belajar template dia macam ni. Bertukar. Dia tambah alif je lah kat situ kan? Tambah alif je lah. Okay, sebab ada sebelum ni, chapter sebelum ni kita belajar yang pening tu, sebab template dah ada. Tapi masuk huruf sakit, kena buang dah, kena tukar lah. Okay, tapi hari ni, chapter hari ni selamat sebab maintain je. Tak payah pening-pening dah. Okay. Sebab tu dia bagi dua contoh ni, huruf waw dengan huruf ya. Ya, yasira. Apa maksud yasira? Yasir. Senang, kesenangan. Senang. Yasira maksud dia mudah, senang. Orang yang memudahkan, kita ya tu kita tambah alif, in kita jadikan kasrah. So baca dia Yasirun. Yasir. Yasirun. Orang yang nama Yasir maksudnya apa? Orang yang memudahkan. Ya, orang yang memudahkan. Okay. Tapi ada banyak ejaan. Ada ejaan macam ni, Yasir. Ada ejaan Yasir. Ada juga ejaan Yasirun. Okay. Tapi maksud dia samalah. Cumanya Yasirun yang atas ni, yang ni lagi kuat. Dua-dua maksudnya orang yang memudahkan. Tapi kalau dari sudut makna, yang ni lagi kuat. Macam template Rahim, Karim, yang ada ya kat hujung tu. Yang tu dia dua-dua pembuat, dua-dua orang. Cumanya yang lagi kuat yang ada ya kat belakang. Kalau kita tengok nama Tuhan, banyaknya yang ada ya kat belakang. Rahim. Tambah huruf mat lah. Rahim. Tambah huruf matnya. Tambah huruf mat. Dia template yang kita belajar hari ni fa'il kan. Tapi dalam chapter ni juga kat bawah nanti kita akan jumpa template yang dia guna fa'il. Fa'ilun. Dari fa'ilun ni lah kita dapat yasirun, rahimun, karimun. Okay. Saya bagi tahu awal sebab nanti kita akan masuk juga. Okay. Tapi nak bagi tahu yang bila wazan tu template bila template yang ni, ini lagi kuat, ini lagi melekat. Okay, maksud dia tak ada alif kat depan, dia ada ya kat belakang Betul. Template dia bukan alif, template dia ya dekat belakang. Okay. Jadi yang kita belajar hari ni just basic je dulu. Basic makna dia. Next nanti topik yang sama, benda yang sama, cuma dari sudut makna tu lagi kuat. Describe eternal, everlasting qualities. Ya, Oh, kat bawah ni dah rupanya. Ya, nanti tahu. Okay. Nanti Nora dah baca kat bawah ni. Ya, ni ada. Saya tak perasan muka surat ni rupanya. Fa'ilun.
Okay, so some active participles are on the pattern of fa'il. Pattern ni adalah template lah. Template atau kalau bahasa Arab saya biasa sebut wazan. Okay, kita sepanjang kita belajar ni memang kena banyak kenal template ataupun Ya. kenal pattern ataupun wazan. Fa'alah. Fa'ilun. Daripada fa'ala tu bertukar-tukar macam-macam lah. Bertukar. So dia kata this come as adjective and describe eternal, everlasting. Ni yang keyword dia, berkekalan. Okay, dia kekal. Kualiti dia tu. Contohnya azim, hasin, kabir. Jadi ni contoh dia. Sa'ala sa'ilun. Sebab tu tadi kita nampak ada hamid. Kan, ada hamid. Tapi ada nama orang Hamid. So yang lagi kuat Hamid ni lah. And eternal. Eternal. Okay, dia everlasting qualities. Everlasting. Okay, so ni lah contoh dia bagi azim. Ini ke yang dipanggil hukum sorof? Oh, bukan ni, tapi yang acuan dia. Nanti dah belajar sorof ke? Ada belajar Tak sorof? ada, anti Google je. Ya, sorof tu benda ni lah. Okay, sorof ni, ini sebenarnya kita dah belajar sorof. Kita morfologi. Morfologi ni Dia kalau bahasa berubah. dia berubah-ubah. Macam kita bahasa Melayu ada juga morfologi. Makan, makanan, pemakan, dimakan. Okay, maksudnya sorof ni kita belajar satu perkataan pecah. Okay, faham. Ya. Macam evolve lah dari satu word makan. Makan verb kan, maknanya buat. Kalau makanan dah jadi isim dah. Yeah. Pemakan orang pula yang makan kan. Yeah. Okay. Apa sorof? Sorof. Syarat dia sorof. Bahasa English ni morfologi. Sebab tu ada ahli bahasa dia kata bahasa ni sebenarnya benda yang hidup. Sebab dia boleh bertukar-tukar. Itulah evolution lah. Evolution, dia boleh jadi evolution. Okay, so okay lah dah alang-alang dah sebut kat sini. So ada dua, fa'ilun dengan fa'ilun. Contohnya kita ambil muka surat ni lah. Qala fakhruj minha fa'innaka rajim. Okay, rajim. Apa maksud rajim? Direjam. Rejam. Rejam. Maksudnya direjam selama-lamanya. Okay, boleh je. Okay, kita keluarkan dulu. Fa'il dia ra, jim, mim. Ya. Okay. Dan boleh je masukkan template yang kita belajar tadi. Fa'ilun. Dia akan jadi ra, alif. Jin berbawah. Rojim. Rajimun. Boleh je jadi. Rojimun. Ya, rajimun. Okay. Tapi dalam Quran Allah guna yang lebih kuat iaitu Lebih kuat dan guna ya. fa'ilun. Ada ya, tambah ya tu. Huruf Fa'ilun dia jadi rajimun. Okay, siapa yang kena rejam kat sini ni? Dia nanti dia tambah huruf ya je, tak ada tambah ya. alif ke waw ke tak ada kan? Ya tambah je. ya sebelum huruf akhir. Ya, faham. Banyak kita baca huruf akhir tu rahim, karim, semua ada dalam tu kan. Itu maknanya kalau macam Eternal. karim tu Eternal, Everlasting. everlasting. Yeah. Okay. Faham. Keyword dia adalah everlasting dengan eternal. Eternal. Okay. Faham. Okay. Jadi dalam ayat ni kita akan tengok ni kes siapa ni? Qala fakhruj, syaitan. Ukhruj. Okay, ukhruj apa ukhruj? Kurus keluar. Ini adalah fi'il amar ni sebab ada alif kat depan dan jim huruf mati. Okay. Fa maka sebab kita ni hamzah wasal, so kita akan baca fakhruj. Tapi kalau ikutkan kalau kita buang fa ni hamzah ni dia fa'akh lah yang sebenarnya. Ukhruj. Ra baris depan ukhruj lah. Ukhruj. Okay. So ukhruj maksudnya keluarlah. Sebab ini fi'il amar. Amar. Pernah dengar tak kalau orang pergi berubat dekat Darul Syifa ke apa kan? Ustaz akan kata ukhruj. Keluar. So jin keluar. Jin keluar. Tapi kalau kita pergi Mekah kan dia hurus tu. Kalau kena halal. Tanda signage dia.
Okay, so kita ada makhraj. Ya, makhraj huruf, tempat keluar huruf. Keluar huruf. Okay. Jadi ukhruj yang tadi Darul Syifa tu saya tak tahulah kenapa kalau ustaz kena cakap Arab dengan jin ni. Ukhruj. Jin tu bahasa Arab kot. Okay. Jadi fakhruj kat sini, maka keluar engkau minha darinya tu dari syurga lah. Fa innaka. Apa maksud fa innaka? Maka sesungguhnya mereka kami kamu. Okay. Maka sesungguhnya engkau rajim yang direjam selama-lamanya. Ya, direjam selama-lamanya. Okey. So itulah. Jadi rojim ni orang yang direjam. Dia bukan pembuat dia, orang yang dibuat. Dia jadi orang yang dibuat pula kat sini. Ya, fikir rod dari atas jim kasra. Itu bawah tu ada, depan tu ada dhamatin, lepas tu dia tambah ya, menguatkan lagi perkataan tu. Ya, sebab faham saya soalan Nanti Nazifah tu boleh menimbulkan confuse sebab tadi betul. ada orang yang merejam kan. Tapi sekarang tiba-tiba dia jadi Direjam. Tapi rojin tu tak ada alif dia memang tapi dia tak ada alif. Sebab dia bawah saja ya. dia bawah tajuk. Dia Orang. alif ya. Okey. Dia tak ada alif. So dia bukan orang yang direjam lah. Dia bukan orang yang direjam. Dia direjam. Kita translation kita akan tulis orang yang direjam. So kita dah tak nampak. Dia tak macam pembuat pun. Jadi ini masalah dekat terjemahan lah. Sebab kita dah lari kefahaman dah. Kita faham orang yang direjam. Tapi sebenarnya dia yang merejam. Merejam Dia yang merejam. Fa'innaka rajim. Tapi kita pula yang confuse. Merejam. Kita pula yang confuse bila kita translate orang yang merejam. So kita terpaksa juga translate Gunakan direjam. Yang ni memang satu benda yang saya pun tak tahu nak macam Kita mana. kena baca ayat yang dari depan tu lah. Nak sesuaikan konteks bila terjemah. Yes. Okay, yang ni memang saya tak dapat nak bantulah kat sini ni. Dan kalau kita tengok perkataan Tapi kita faham sini akan direjam lah. kita faham kat situ lah. Faham yang direjam. Sebab yang lain kita boleh faham dia sebagai pembuat. Kan? Okay, dan satu lagi yang saya nak highlight kan perkataan rajim. Kalau kita buang buang titik pada jim, dia akan jadi rahim. Okay. Nampak tak? Rahim lah. Rahim. Rohamin. Okay. Rajim tadi asalnya rojama. Okay. Bawah ni rahim asalnya rahim. Beza dia kat mana? Huruf bawah, kasrah bawah tu. Huruf jim ni, yang atas ni jim ada titik. Buang titik terus jadi rahim. Terus jadi penyayang. Yang tadi rajim, garang kita dengar tu. Direjam. Salah baca ataupun tertinggal titik. Kita jim ke habis. salah baca huruf. Kasrah bawah kita selalu juga tertukar ni. Kalau tak sengaja kan, tak perasan. Kalau kita mengaji ramai-ramai, orang boleh tegur. Kalau kita seorang lah. So bayangkan kalau kita terbaca fa'innaka rahim. Apa kata dia? Rahim penyayang. So, fa'innaka rahim akan jadi sesungguhnya kamu keluar daripada dari penyayang. syurga. Sesungguhnya kau orang penyayang. Ya. Salah maksudnya. Salah lah pula maksudnya. Okay. Siapa yang mengaji tak ingat pakai spek tu habislah dia. Okay. So ni kena hati-hatilah. Okay. Rajim dengan rahim, ya Allah. Satu titik saja. Habis makna. Tak tahulah orang dulu kan, kita tahu Quran zaman dulu kan tak ada titik, tak ada baris kan. Macam mana dia orang baca tu Ustazah? Dah hafal lah. Ustazah boleh tak baca macam tu? Tak boleh. Tak mampu. Ustazah tak boleh, kami lagi tak mampu. Okay, so itulah kehebatan zaman dulu, dahsyat lah dia orang kan. Okay. So tu saya skip rajim dengan rahim, yang kat tengah ni pula. Inna hadza illa
malakun karim. In. Sesungguhnya inilah Okay. In kat sini bukan ini bukan sesungguhnya, Ya, ni in. Bukan inna. in kat sini maksudnya jika. Jika. Okey, in jika. Dia kalau ada sabdu baru sesungguh. Baru dia sesungguhnya. In haza Ada ini Illa kecuali malak. malak Pemerintah. malam kaf. Malak apa? Malik mulak Bukan pemerintah. Malak dia semuanya berkongsi perkataan yang sama, iaitu huruf mim, huruf lam, huruf kaf. Tertukar baris habis. Malak maksud dia malaikat. Muluk pemerintah. Maliki pemilik. Okay. Apa lagi? Surah Al-Mulk. Al-Mulk perbendaharaan. Kerajaan. Malakun karim. Malik raja. Raja. Okay. So ni semua kalau malak maksudnya Malaikat. Perkataan yang kita guna bahasa Melayu, malaikat, itu sebenarnya plural. Okay. So sebab buktinya apa? Contohnya kan kita selalu kata malaikat maut. Sebenarnya dalam Quran sebut malakal maut. Seorang. Satu. Okay. Kita selalu sebut malaikat maut. Malaikat maut. Ya. Faham. Okay. Dalam Quran guna malakal maut. Okay, kita Melayu pergi ambil yang plural. Kita ambil plural. So silap sikit kat situ Dah lah plural, lepas tu dibuat pula malaikat. Itulah. Betul. Okay. Jadi malak kat sini malakun karim. Karim apa karim? Karim penyayang. Dia Bukan. Dihormati. Dihormati ataupun generous pun ya. Pemurah. Contoh kita kata kalau kita nak kita selain kita kata Allah pemurah kan, kita kata Allah Karim. Kan? Ramadan Karim. Kenapa Ramadan Karim? Sebab dia banyak memberi pahala. Beri pahala. Bulan itu. Masa bulan tu lah macam-macam. Bulan tu Allah very generous. Ya, saya lagi suka translatekan Karim ni kepada generous. Okay. Pemurah lah, kalau pemurah rahim punya kan. Okay, tapi so generous overall dah ya semua. So Ramadan Karim dia generous sebab waktu memang pahala boleh melimpah ganda. So kita bila orang kata dekat kita Ramadan Karim, kita akan balas Allahu Akram. Allahu Akram. Allah yang lebih pemurah. Ya, Allah lagi generous. Sweet lah dia ucapan yang sweet bila orang kata Ramadan Karim. Orang kata kan Ramadan tu generous. Kita pun balas balik Allahu Akram. Takut tahun depan Ramadan kita dah lupa dah Allahu Akram. Sampai lagi nak tunggu Ramadan. Allahu Akbar je lah ingat Ramadan Karim. Allahu Akbar. Aduh. Biasa kita kata Ramadan Mubarak kan. Ini Ramadan Karim. Orang kata Allahu Akram. Sampai tahun depan Allahu Akram. Allahu Akram ya, tulislah. Dia Akram dengan Karim tu sama lah ya. Bila ada alif kat depan maksudnya paling. Akbar paling besar. Akbar. Dia tentang alif dekat depan ni memang banyak isu sebab banyak tajuk kita akan belajar alif kat depan. Tadi kita dah confuse dah bila ada alif kat depan Tadi kita ingat kedua. aku kan. Kan aku. Ya, aku. Tapi ada lagi tajuk yang alif kat depan menunjukkan paling. Contohnya akbar. Akram. Okay, so tajuk-tajuk yang kita belajar ni memang sebenarnya satu template berkongsi dengan banyak tajuk sebenarnya. Dan nak faham tengok konteks dia lah. Tu je lah jawapannya. Okay, sebab tu tak boleh rushing. Kita kena pergi dia boleh macam tu, boleh macam ni ya. Macam lam takkid lah kita balik kepada lam. Lam tengok betul-betul kita tak tahu ada lam kalau panjang ustazah kata tidak kan. Kalau la saja lam takkid lah kan. Ada lam yang baris bawah. Lam yang baris bawah lain pula maksudnya. Jadi pula.
Okay, sebab tu kena pergi satu supaya yang ni clear, next baru boleh ke next yang ni. Okay. InsyaAllah lah. InsyaAllah selesai, insyaAllah. Moga istiqamah lah. Semoga istiqamah. Betul. Masa sembahyang dengan usrah Istiqamah kita pagi tadi lupa nak sebut belajar bahasa Arab. Tak ada contoh pula Ana. Okay. So okay lah Kak, kita sampai page ni je. Sebab minggu depan pun kita nak ulang balik lah. Contoh-contoh banyak lagi ni kat bawah dia. Okay. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada, okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Mudah Template sikit yang fa'il. minggu hari ni. Hari ni mudah sikit. Okay, boleh hafal template fa'il dengan fa'ilun. Okay, kedua Faham ni. Dia Ini- mula-mula memang mudah. Lepas dia campur-campur dah jadi soal. Bila belajar chapter ni, ingatlah chapter ni. Besok ada chapter lain, ingat lupa ada chapter ni. Okay, satu chapter kena pergi lama sikit lah, 2-3 kali kan. Boleh lah. Tak apalah. Boleh jugalah insyaAllah. Yang ini okey lah. Boleh Kan? tangkap lah. Yang ni saya nampak okey. Dia banyak tapi sebab dah biasa insyaAllah boleh lah. InsyaAllah. Okay. So kalau ada apa-apa kita tanggung majlis dengan tasbih kafarah dan surah al